Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang penuh barakah. So, hari ni saya ada sesuatu nak tunjukkan kepada anda semua berkenaan dengan suspension kereta. Mana ada kereta ni, dia dah tak main dah, dia jadi keras. Dia owner datang sini, buat betulkan balik suspension. So, kita dah check apa punca dia. Apa benda yang kami buat tu, jom layan video ni. Ni dia barang saya nak tunjukkan. Ni adalah kereta Ford Fiesta 1.6 lah. Ford Fiesta 1.6. Yang mana kereta ni owner kata dah keras dah. Tak boleh bawa lah. Tak sedap. Jadi mai sini. So apa yang kita tukar? Kita buka dulu bahagian suspension, buka tayar, kita tengok memang absorber dia dah teruk lah. So kita buat absorber saja dulu. Yang mana absorber dia ni boleh tengok condition dia. Ni yang sebelah ni dah memang dia dah tak main dah. Ni yang ni lagi dah bocor dan dah keras. Tak boleh nak angkat naik langsung. Ni dia punya spray rubber pun kita tukar sekali lah. Tukar sekali. Ni barang-barang dia ni punya damper bush, mounting dan juga bearing. Ni antara part-part dia yang dah berkecai ni. Ni adalah cover dia. Ni cover absorber. Absorber ni dia ada banyak part tau. Bukan kata kita tukar yang ni je. Lain-lain part ni ada juga. Jadi benda tu kebanyakan pengguna-pengguna kereta salah faham. Ni dia punya bearing kan. Ini plastik ni. Ni dia punya mounting dalam bawah. Kebanyakannya pengguna-pengguna dia salah faham. Dia ingatkan kita tukar absorber tu, absorber saja. Jadi bila kita bagi, biasa kita bagi quotation dulu. Mana-mana workshop pun dia akan bagi quotation. Dan kita boleh tengok part-part yang berkaitan lah, macam mounting, cover, bush, bearing, spring rubber tu. So eloknya tukar sekali lah kalau dah rosak, sebab kita tak nak buat kerja 2 kali. Jadi untuk mengelakkan buat kerja 2 kali, yang mana dah reput, dah tak berapa elok tu, tukar je sekali jalan. Cuma pastikan kita minta quotation dulu lah. Cukup tak dengan bajet yang kita ada. Jadi itu saja apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Jalan Seri Rejal 3, Taman Sirampai, exit tu Sirampai lah. Yang jangan lupa share, like video ini jika bermanfaat untuk anda dan juga orang lain. Follow page FB kami. Bye bye. Assalamualaikum.